gambaran makhluk yang datang mengganggu tu. Sedang berbual dalam keadaan berbisik. Dia keluar macam ni tak? Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Rumah Seram untuk episod yang kedua bersama dengan saya Syamil Dan juga saya Saidina Azam. Okey, Cik Saidi. Ya, saya. Kali ni kita akan untuk episod kedua. Kali ni kita akan berubah sikit format kita sebab sebelum ni kita macam agak bebas. Bercampur dan bebas tajuk kita kan. Ya. So, apa episod yang Cik Saidi rasa boleh kongsikan dengan Kalau ikutkan episod dalam kepala otak saya ni macam kamus tau. Kamus hantu. Tebal dia dalam 1000 muka surat. Jadi banyak tajuk yang ada. Tapi saya pilih untuk episod kedua ni tentang tidur dan mimpi. Okey. Dan benda macam ni, kalau mimpi ni kebanyakan ni kita tahulah mainan syaitan pun campur dengan alamat, petanda dan juga gangguan jin tu sendiri. Betul. Dan ada juga kita boleh selitkan pengalaman orang yang kena tindih. Dipanggil sleep paralysis. Menarik. Dan kisah macam ni, kalau kita jumpa dengan pakar-pakar doktor, alah itu bukan hantu tu, itu memang sleep paralysis, itu memang tubuh dah penat. Sleep paralysis istilah dia. Ataupun senang cakap mati suri. Mati suri. Mati suri maknanya macam dalam keadaan koma tapi dia terjaga pun ada. Mungkin itu tema yang kita akan bicarakan pada episod kedua kali ini. Menarik. Di podcast yang seram ni. Baik. So jadi kita teruskan dengan kita punya cerita, kisah dan perkongsian kita yang pertama. Okey, saya ada satu cerita yang diceritakan oleh adik angkat saya. Yang dia ni merupakan pelajar di UiTM lah. Dan saya jumpa dengan dia pun accident, bukan accident berlanggar macam tu kan. Saya ni facilitator, dia tu macam junior ke apa macam tu. Ni kisah ni sebelum kisah terjadi, kisah seram dia tu lah. Dia pernah orang kata disengat tebuan tanah. Disengat tebuan tanah. So waktu kita orang jungle trekking dan saya selamatkan dia. Okey. Itu kisah panjang lah. Bila dah selamatkan dia, and then dia nak jadikan saya sebagai abang angkat yang sebagai orang kata menyelamatkan dia lah. Kan. Saya okey, no problem kan. Sampai satu masa tu kita jumpa dengan family dia. Dan family dia suka sangat. Kata bagusnya selamatkan anak dia kan. Lagipun dia kata tak ada lagi anak lelaki sebagai anak sulung, dia pun anggap saya ni sebagai anak angkat juga. Jadi family tu menjadi family angkat saya lah. Dan sampai satu masa tu saya dapat panggilan daripada mak dia tu. Mak angkat saya tu. Dia call waktu maghrib. Selepas maghrib nak masuk isyak. Dan saya angkat lah. Ya makcik, apa dia makcik? Dia cakap, Di, nanti Diana, nama adik angkat saya tu, Diana call, jangan percaya apa dia cakap. Okey. Ini saya pun apa ke hair ni kata, apa cerita ni makcik kata. Walau apa terjadi sekalipun didengar je ataupun dia jangan angkat telefon. Lain ni. Takkan dia nak putuskan hubungan adik-beradik angkat, family angkat ke apa ke. Tapi kalau dia nak putuskan, dia dah warning tau, kau jangan dekat dengan kami macam tu kan. Ni tak, dia jangan angkat telefon. Pelik ni kata. Okey, tak apa makcik. Nanti dia call jangan layan tau. Dia berhalusinasi. Okey, lain. Okey, saya diam. Lepas tu tak sampai seminit dia nak call. Abang, mak dah call tau. Terus cakap, kenapa dia orang anak beranak ni kan? Ada, kenapa? Abang, mak dia cakap apa tak? Tak ada apa-apalah. Biasa-biasa macam tu dia kata Diana nak call nanti. Cakap awal-awal ni sebab dia nak kongsi cerita yang berlaku sekejap tadi. Awal maghrib tadi. Cerita apa tu? Dia macam ni bang, abang tolonglah percaya. Ya, tak cerita lagi nak percaya macam mana kan, ceritalah kan. Dia pun ceritalah pada waktu tu dilepas sembahyang maghrib, dia terlelap dekat atas tikar sembahyang tu. Penat sangat-sangat. Dia terlelap dan dia terjaga bukan lagi di atas tikar sembahyang. Okey, waktu tu juga. Yes. Waktu tertidur tu terlelap. Dia tertidur di atas sejadah tu kan. Dia terjaga, dia tak sedar lagi dan dia terpinga-pinga. Kenapa suasana ni gelap kan? Bilik aku cerah. Dan dia tahu dia terdampar di atas tanah yang basah lecak dan seolah di belakang bangunan
satu lorong yang sunyi lah. Okay. Dia cakap dia mimpi ke apa ni. Tapi pada waktu itu dia terdengar satu kekecohan di hujung lorong. Dia nampak ada beberapa kumpulan lelaki sedang bergaduh dengan seorang lelaki Melayu. Dan dia bangun, dia tengok apa yang kecoh sangat ni. Dia tengok yang lelaki Melayu itu dia kenal. Abang sepupu dia. Dan dia dah baru teringat abang sepupu dia berada di Australia. Di luar negara Australia. Dan dia baru tengok yang mengumpul, dia pukul abang sepupu dia tu orang luar, macam Mak Saleh lah kan. Dan apa yang mengejutkan, salah seorang daripada yang memukul abang sepupu dia tu ambil pisau, tikam. Tikam perut abang sepupu dia tu. Dia menjerit lah. Dia menjerit. Dan yang peliknya juga, yang menikam tu semua berpaling kat arah dia. Semua tengok. Cakap dalam bahasa Australia, dia kata kejar, ada saksi. Ada saksi. Dia punya panik dengan pakaian semayang dia tu, dia berlari tau. Dia berlari, dia tersepak, kain semayang dia rebah, jatuh atas lecak air. Dan separuh pada kain tu penuh dengan selut dengan air kotor lah kan. Sewaktu dia jatuh tu, dia terhentak kepala dan dia terkejut, dia kembali ke room dia, tempat tidur dia, bilik tidur dia. Dan dia betul-betul kembali di atas sejadah tu. Dia punya panik, dia punya takutan semua tu, dia call mak dia. Call mak dia, call ayah dia, pergi tengok abang ni, abang sepupu yang dekat Australia kan. Dia kena tikam, cakap macam tu. Mak ayah tak percaya, kenapa kau ni? Kenapa kena dia cakap sungguh kena tikam. Sebab apa tau? Sebab dia terjaga kain sembahyang dia tu penuh dengan air kotor. Tempat dia rebah tu. Okey. Maknanya dia betul-betul berlaku, kejadian tu betul-betul berlaku pada dia lah. Ya, dia apa yang dia ingat, dia tidur di atas tikar semayang, dia terkejut apabila melihat dia berada di belakang lorong dan dia berlari, dia rebah, jatuh atas lecak air dan kain semayang putih itu penuh dengan kekotoran air itu. Dia terkejut penuh dengan kotoran air itu. Benda ni macam tak masuk akal kan. Tapi cerita tu mak ayah dia pun, jangan percaya. Anak dia macam gila dah kan. Saya tak boleh, takkan mak ayah dia cakap macam tu kepada anak sendiri. Tapi saya dengar ni, saya percaya. Sebab saya rasa lain. Naluri saya dan saya meremang tau. Naluri saya kata ini kisah benar tapi tak mustahil. Dan sebab apa tau? Selepas dia letak telefon tu, dia call balik. Abang, dapat berita abang sepupu yang dekat Australia tu masuk hospital ICU kena tikam. Betul-betul benda tu berlaku. Ya, betul-betul benda tu berlaku. Ya. Kata Allahu Akbar, kata biar betul ni, kata ya kena tikam bang, memang Diana tak tipu. Ya abang percaya. Tapi bila mak ayah cakap tolonglah percaya Diana, kata okey, saya percayalah. Saya percaya sebab abang dia kat sana masuk hospital dan tenat. Ya. So ending dia macam mana? Macam mana dia punya ni? Suspend kan suara. Ending macam mana? Betul. Saya tak tahu lah ending macam mana. Cuma saya cakap ayah dia tu dan mak dia tu tak lagi kontak saya. Dia macam cuba nak menjauhi lah ke apa ke. Dan dia masih lagi kontak dengan berhubung, masih lagi menganggap sebagai abang. Walaupun dia dah ada family sendiri, saya ada family sendiri. Cuma kejadian yang berlaku tu saya ingat sampai bila-bila. Saya ingat tahun 2003 macam tu, 2002, 2001 macam tu lah kejadian tu berlaku. Dan sekarang ni dah 2025. Ianya masih lagi kekal di terpahat. Sebab apa tau? Dalam banyak-banyak kisah seram orang bercerita dekat saya. Saya tak tahu kenapa zaman saya budak lagi, sampai saya dah umur 40-an ni, tak nak beritahu umur rahsia. 40-an ni. Okay. Orang asyik jumpa saya, dia aku cerita hantu lah, nak ceritakan kau. Orang kongsi. Dia aku kena kejar dengan pocong lah. Macam tu lah. Sama juga dengan Diana tu. Bang, Diana dah kena macam ni bang. Dia orang tengok muka saya ni counter pertanyaan ke apa ke. Selalu nak bertanya kisah seram. Tapi kisah Diana tu memang saya tak pernah terjadi tau. Unik cerita tu. Macam telekinesis ataupun teleport lah. Macam teleport lah. Ya, macam tu betul. Sekejap kat sini, masuk ke sana. Dia tengah masih lagi ada air semayang, baju semayang, masuk ke lorong tu, and then dia rebah, baju dia penuh dengan lecak air, terkejut dekat tikar semayang tu juga. Tapi abang saudara tu memang confirm. Macam mana? Dia kata tak dapat diselamatkan. Memang tak dapat diselamatkan. Dia memang masuk ICU, cedera teruk, dan lepas tu dengan cerita tak dapat diselamatkan lah. Dia kena rompak.
Oh, kena rompak. Diceritakan kena rompak. Kalau dia masih lagi ada dekat rakan di media sosial, saya selalu berhubung jugalah dengan perempuan Diana ni. Cuma tak macam dululah. Cuma dia kata kisah lama tu abang simpan lah kata. Dan saya tak pernah cerita kat mana-mana. Okay. Walaupun saya ada laman TikTok sendiri, ada laman FB sendiri untuk selalu berkongsi kisah seram, saya tak pernah cerita sebab saya hormati dia. Tapi pada waktu yang sesuai, waktu inilah, di rumah seram inilah, saya nak bercerita juga. Itulah, terima kasih. Sebab saya nak orang-orang kat luar sana percaya kan. Percaya. Kita tak mustahil. Tak mustahil boleh berlaku macam tu. Betul. Kisah ni unik. Memang kisah ni yang dikongsikan oleh Cik Saidi ni, memang kita tak pernah dengar kisah macam ni berlaku kan. So selain pada kisah ni, apa lagi kisah seram lain yang berkaitan dengan tidur dan mimpi ni kan? Tidur dan mimpi. Kalau ikutkan kena tindih tu banyak kan. Kena tindih. Saya pun sendiri ada pengalaman kalau kena tindih. Saya nak dengar cerita Syamil sendiri kena tindih macam mana. Ini saya tak pernah mengalami kejadian-kejadian pelik ataupun kejadian-kejadian seram. Tapi inilah salah satunya kejadian yang berlaku pada saya, yang saya rasa macam saya tadi juga lah, bila kita jadi benda-benda macam ni kita akan ingat sampai bila-bila kan. Ya. Kejadian ni berlaku, saya ingat masa tu saya umur 26, 27 macam tu lah. Masa tu kejadian tu berlaku masa tu. Dah kahwin belum? Masa tu belum kahwin. Masa tu saya dalam bilik. Kadang-kadang saya dalam bilik. Cumanya mungkin sebab kita penat bekerja kan, so jadi kita terlelap waktu senja. Bilik saya ni pun dia macam suram-suram. Dia suram-suram, suasana yang suram. Dan saya memang suka letak bau-bauan dalam bilik. Walaupun bujang lelaki, tapi kita letak bau-bauan dalam bilik yang kita suka, bau-bau macam tu kan. Saya terlelap tidur. Lepas tu saya terjaga. Saya terjaga tu keadaan tu macam mimpi. Tapi saya pasti saya bukan mimpi. Saya tahu saya bukan mimpi. Sebab masa tu, cuma masalahnya saya tak boleh bergerak. Mata saya terbuka, tangan saya tak boleh angkat, kaki saya tak boleh bergerak. Saya terasa berat. Dan yang paling menyebabkan saya rasa macam lagi seram tu, perasaan tu bila saya, dalam keadaan saya tak bergerak tu, telinga saya dia terdengar bunyi macam orang berbisik, macam orang sedang berbual dalam keadaan berbisik. Dia macam siaran tergendala lah macam tu. Saya tak pernah mengalami keadaan tu dan memang saya tak boleh bergerak waktu tu. Tapi sebab pernah dengar orang kata cubalah baca ayat Quran, cubalah even kalau lelah hati pun. So saya cuba baca sesuatu dalam ni. Masa tu saya tengok je baca Al-Fatihah ke ayat kursi masa tu kan. Lama kelamaan tu memang, tapi tempoh masa tu memang saya ingat memang dia ambil masa yang lama. Dan lepas tu baru waktu kena tindih tu ada rasa seram tak? Meremang? Memang Itu sebab kita tahu benda ni kita tak pernah berlaku. Yes, betul. Waktu sekolah saya kerap dengar kawan-kawan saya yang memang kena tindih tu, yang memang 1 minggu sampai 3-4 kali kena tindih. Dia cakap, apa benda yang kau kena tindih sampai kerap sangat ni kan? Pernah saya tanya, hati tu pernah terdetik kot, tapi itu cerita lama kan. Macam mana keadaan ni? Benda tu berlaku kat saya. Macam minta memang lah. Macam minta. Itulah kan, orang kata kadang-kadang jangan minta benda yang tak elok kan. So mungkin ni memang berlaku betul. Dan itu saya rasa memang benda tu memang seram. Memang saya rasa mungkin waktu tu meremang bulu roma, tapi memang tak boleh bergerak. Itulah keadaannya. Dan rasa okey lah, aku tak nak minta lagi dah. Cukup lah sekali, aku tak nak lagi dah. Dan itu berlaku kat saya. Kalau ikutkan mimpi ni, kadang-kadang tu ada satu kisah yang berlaku. Bukan saya tahu, ada orang berkongsi kisah dengan saya. Dia kata dia ada seorang kawan ni, dia kehidupan dia terlampau sosial dan dia ni lebih ketagih dengan perempuan-perempuan cantik. Suka tengok perempuan cantik. Dan kadang-kadang tu dia tidur tak pakai baju tau. Dia tidur tak pakai baju. Dan dia tidur pula time-time maghrib. Dia suka time-time macam tu. Dan apa yang terjadi pada waktu time maghrib tu, dia bercerita. Kawan-kawan dia cakap, kau ni tak malu ke dalam rumah kau tak pakai baju lah hama kan semua ni. And then sewaktu dia tidur tu time maghrib dia kena. Tapi kena tindih lebih teruk tau. Dia cerita lepas tu dia insaf. Dia insaf sebab waktu dia tengah gila-gila sangat tu, sampai baju pun tak nak pakai, dalam rumah pun bertelanjang semua macam tu kan. Dia insaf sebab dia diganggu dengan jin. Ini saya dengar ceritanya kan. Dia siap describe, lukis gambar jin tu. Jin tu menjelma tau.
sampai tahap macam tu. Ya, sampai tahap macam tu. Dan gambaran dia cerita tu, okey, saya ceritakan Sewaktu macam ni Cik Sadi, ya. apa kata kita berhenti seketika, kita sambung cerita kita selepas ini. Ya. Kita berehat seketika. Okey, kita kembali semula ke podcast Rumah Seram. Dan kita akan sambung cerita kita dengan Cik Saidi tadi dengan lukisan jin. Yes. Kisah yang budak lelaki tu selalu bertelanjang lah dalam rumah kan. Tak pakai baju ke apa ke. Sampai kan kawan ni tegur lah kan. Kau ni tak malu ke? Aku tahulah kau lelaki, aku lelaki kan. Kenapa kau telanjang macam tu kan? Sampai satu masa tu dia diganggu. Ketika dia diganggu tu, yang saya seram tu, dia siap boleh lukis tau gambaran makhluk yang datang mengganggu tu. Oh, dia ni memang boleh melukis lah maksudnya. Maknanya dia suka budak-budak muda kan dia suka lukis sketch, manga, anime kan, Dragon Ball ke apa ke macam tu kan. Dia lukis benda tu, nak beritahunya real yang dia alami. Dan saya tanya orang tu, orang tu cerita kat saya, bagaimana dia tengok tu. Nanti saya tunjuk lukisan tu. Lukisan tu saya tak lukis tau, dia sendiri yang lukis. Okey, bagaimana ceritanya? Dia kata malam tu, maghrib tu dia tidur, tak pakai apa-apa, tak ada selimut, tak ada apa. Memang teruk sangat lah yang dia tidur macam tu. Apa yang mengejutkan, dia tiba-tiba terasa bilik dia tu macam bau busuk tau. Dan lepas tu dia terkejut, dia tak boleh bergerak. Macam Syamil cerita tadi lah kan. Dia panggil sleep paralysis, tapi bukan sleep paralysis. Dia langsung tak boleh bergerak. Dan dia cakap tubuh dia meremang. Dia tengah baring dan dia mula terasa ada benda yang bergerak-gerak di bawah katil dia. Okey, saya dengar, saya baca apa dia komen tu kan, saya pun lain macam ni kan. And then sewaktu dia cerita tu babak tu kan, mati dia macam ni tau, mati ke bawah macam ni kan. Tak boleh gerak kan. Macam tengok bawah, tengok kaki dia. Dia nampak ada tangan keluar, kuku panjang satu. Macam ni lah keluar satu. Macam filem lah. Macam filem dah, tapi memang macam tu. Baru nampak kepala keluar. Kepala start dengan rambut tau. Pernah tengok tak rambut hantu kat Limah? Ya, betul. Yang tu okey lagi kan. Yang tu okey lagi, ni tak. Dia berceracak tajam tu tapi lebat. Saya dah meremang dah. And then dia keluar slow-slow macam tu, baru tunjuk muka. Apa yang digambarkan dalam lukisan tu, muka benda tu cengkung, tapi rambut dia mengerbang. Tak tahu dia mungkin zaman afro ke apa ke, kan, zaman 70-an ke apa ke, tapi mengembang. Muka dia cengkung macam tengkorak tau. Mata dia hitam, lohong, lubang. Tak ada bola mata. Dia keluar macam ni tau. Macam tu. Mulut tenganga. Macam tu kan. Dia macam ni dah. Yang kena tidur dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia tak boleh bergerak. Lidah dia kelu semua, dia cakap dia baru teringat Tuhan. Waktu selama ni dia tak pakai baju ke apa ke, lalu simpan gambar-gambar perempuan cantik-cantik semua, dia tak ingat Tuhan kan. Waktu tu baru dia ingat Tuhan, nak sebut nama Allah pun tak boleh kan. Bila benda tu dah perlahan merangkak keluar serius macam filem. Dia cerita macam filem. Dia merangkak kurus je. Kuku jari semua panjang. Kurus je merangkak, dan dia pergi dekat kemaluan lelaki tu. Memang dia dapat rasa benda tu dah mula gigit celah-celah paha, kaki semua tu. Dia dah tak boleh buat apa-apa dah. Sakitan yang amat sangat. Dan sampai satu masa tu dia tak boleh buat apa-apa. Dia tekad dalam hati dia, aku tak nak mati. Dia menjerit, dia terajang. Kaki dia dapat bergerak. Dapat bergerak lah waktu tu. Dan dia, saya ingat ceritanya dia mendengar benda tu menjerit tu. Macam tu. Then saya tanya, ada gambaran tak? Ada, ditunjuk. Memang halus benda tu. Jin tu ataupun makhluk itu, rambut dia tu macam inilah, macam penyanyi Sahara Yaakob ke Tina Turner macam tu. Tapi rambut dia tajam sampai ke bawah, sampai ke tanah. Dan dia, benda tu pun bertelanjang, tak pakai apa-apa, kurus macam jerangkung macam tu. So ini gambaran yang dilukis ni. Yes, gambaran dilukis yang saya terima 5-6 tahun yang lepas.
Saya nak kongsi dengan rakan-rakan semua tapi tak sampai macam Allah cakap nanti dulu, sabar dia. Tak sesuai nak dikongsi. Sampai masa kau kongsi. Kat sinilah. Inilah masanya. Mungkin kita boleh tengok gambaran tu. Gambar mungkin kita boleh tengok. Nanti insya-Allah mungkin podcast seram nanti kita akan tunjuk. Kita akan tunjuk. Jadi stay tune lepas ni ada gambar tu. Mungkin di hujung video ni. Banyak tu kan. Tapi itulah mungkin semua benda ni berlaku. Mungkin kes-kes ataupun cerita-cerita yang ditindih ni lah kan. Masa-masa ditindih. Termasuk cerita saya tadi. Mungkin disebabkan oleh kita tak berada dalam keadaan yang bersih. Mungkin. Sebab salah satunya contohlah tak bersih dan kotor. Bukan lelaki saja kena tidur, wanita pun pernah kena. Kalau kita bertanya penonton-penonton perempuan tu mesti pernah kena. Contohnya sewaktu dia orang datang period ke apa ke, datang tidak bersih tu, memang itu gangguan paling kuat. Sebab tu kadang-kadang tu wife saya sendiri kan, bila dia datang waktu cuti dia tu, akan berlakulah sesuatu macam contohnya ada gangguan bunyi, orang berjalan lah apa. Jin ni suka benda-benda kotor tau. Ya betul. Jadi sebab tu apa yang disampaikan cerita tu, budak tu insaf lah. Ada jugalah, bagus jugalah jin tu bagi insaf kan. Ada hikmah lah juga. Ada hikmah cerita di sebalik kejadian tu. Tapi seram lah, ditunjuk gambaran tu memang seram lah. Memang kepala dia cengkung, rambut dia besar, lebih besar daripada tubuh dia. Benda tu, dan kuku dia panjang. Mata dia lohong, tak ada biji mata, dan mulut dia tenganga macam bertaring. Itu penangan kepada orang-orang yang tak pakai baju, tidur time maghrib. Ya. Itu satu lagi, tidur time maghrib. Sebab saya ingat kalau yang cerita macam tu, kalau tadi saya yes betul waktu maghrib, tapi cerita kawan saya sebab dekat asrama kan, benda tu berlaku dekat asrama masa saya belajar dulu. Sebab kawan saya ni kerap sangat. Dia boleh cerita kan, dia kira kawan baik saya jugalah, sebab dalam satu dorm kita ada 25 orang student, katil double decker kan. Dan kalau saya tidur dengan dia, kadang-kadang saya tidur sebelah, kita tidur atas. Biasalah kita letak tilam dekat atas lantai kan, dan kita tidur sebelah. Dan dia akan tanya, kau perasan tak tadi aku sekian-sekian, jadi kau nampak tak? Aku cakap, aku tak perasan pula kan. Tapi aku kena tindih tadi. Kerap sangat. Boleh kata seminggu tu 3-4 kali kena tindih. Sebut pasal dom, saya pernah alami, saya sendiri kena tindih. Okey. Dia datang sendiri padang tu. Baguslah Tuhan. Saya dia cerita lagi. Banyak idea, banyak cerita. Sebut pasal dom, kisah ni berlaku di UiTM Macang, tempat saya. Ya, orang Macang ni. Saya senior awak, cik. Saya berlaku kat sana. Waktu tu kami terpaksa pindah bilik. Bilik saya tu duduk di level left, bangunan tempat ketiga. And then dapat arahan semua senior-senior pindah bilik ke level right. Saya duduk level tempat kedua. Bila pindah bilik katil baru, biasa macam tu lah. Kita pindah tempat tidur baru, akan terjadi benda-benda yang tak best. Berlaku juga, ada juga. Waktu itu saya tidur bawah, kawan saya tidur atas. Kawan saya tu nama Rizal. Sekarang jadi cikgu di Terengganu tu. Saya kat bawah ni. Dom tu blackout. Dia bang blackout. Waktu tu tak ada lah telefon ni, nak telefon main game ke apa kan, tak ada. Semua pintu buka lah, panas, kipas tak buka kan. Blackout, saya baring tertidur. Tidur kat bawah tu, tiba-tiba ayat tiba-tiba kena ada. Tiba-tiba kan, saya terasa tak boleh gerak. Duduk macam ni, Riza kat atas. Saya dah terbiasa kena tindih sebenarnya kan. Saya nak panggil Riza macam mana ni, kata. Dah macam ni, terbaring. Ni waktu apa? Ni waktu senja juga ke? Bukan, malam. Oh, malam. Lewat pukul 12 ke atas, tengah malam. Panggil Zah macam tu, panggil Riza kan. Riza waktu tu dia tengah ber-WhatsApp dengan mambang dia, girlfriend dia. Teks mungkin message, bermessage. Zaman 3.10. Bermessage. Telefon tu balingkan anjing arwah tu. 3.10 tak dengarlah kan. Saya rasa mula saya nak tidur tu rasa tak sedap hati. Asalnya nak tidur tak sedap hati, tapi penat sangat ni. Tidurlah. Letak kepala tu tak boleh gerak. Tak lelap lagi ni. Tak boleh gerak. Sudah dah lidah kelu nak panggil nama apa, panggil Riza. Tak. Suka dia, mungkin dia bergurau dengan girlfriend dia. Tak. Zah nak panggil macam tu kan. Sewaktu itulah saya nak panggil Riza tu lah, ada sambaran angin. Masuk dalam bilik pintu terbuka kan. Masuk dalam bilik, duduk di belakang kepala saya. Macam ada langsir bergerak angin tiup kat luar, tapi bukan langsir. Ada kain putih lalu. Slow dekat tepi saya ni. Saya perasan
Waktu tu dah terasa yang besar kepala saya kan. Perasan rambut dia panjang dan kuku dia macam ni. Dia berjalan macam ni. Kuku tangan dia. Allah Akbar. Riza. Saya cakap macam tu. Riza. Budak Riza tu boleh pula mengintai. Ngigau? Macam tu kan. Mengintai. Ngigau? Dia panggil macam tu. Lepas dia panggil tu, terkejut. Bangun. Boleh bergerak. Boleh bergerak. Kau ngigau ke? Kau nampak apa? Tak nak cerita. Itu first time tau saya nampak benda yang lalu sebelah saya. Dia lalu saja. Dia macam terapung macam ni lah kan. Dia duduk naik atas skateboard kan. Skateboard tu berdiri, bergerak. Tak ada rentak berjalan, tak ada. Dia bergerak slow macam tu. Tapi nampak kuku dia kat kepala saya ni macam ni. Serba putih. Saya kena waktu budak-budak remaja. Itu pengalaman yang saya pernah ceritakan. Dan Rizal sendiri cakap, dia kata apa tau. Lepas esok saya cakap tu, cerita Rizal kata apa. Tapi sungguh waktu kau bunyi uek kat bawah tu, suara kau tu macam nak keluar tak keluar tu, aku rasa macam ada orang lalu. Rizal sendiri cakap macam dia tu. Dia pun perasan jugalah. Tapi dia tengah syok bermesej SMS tu. Dia rasa macam orang lalu. Dia berkerut. Lepas tu dengar suara saya. Dia rasa macam orang lalu. Tapi tak nak fikir bukan lah. Bila dah menghadap telefon yang cerah ni, dia tak nampak yang gelap. Kalau pusing tapak gelap, tak nampak lah kan. Betul. Mata kita macam tu. Memang dia kata, demi Allah dia, aku dapat rasa orang lalu. Kau nampak tak apa benda? Tak nampak muka, nampak kuku je lalu kat tepi pipi macam ni. Itu satu pengalaman kena tidur yang best. Itu pengalaman lain yang kata apa berkaitan dengan mimpi dan ditindih. Tapi bukan mimpi tu separa-separa lah. Separa mimpi. Kita pun tak tahu mimpi ke ataupun, tapi itu kisah benar kan. Kisah benar. Benda yang berlaku. Tapi ada berlaku kisah mimpi ni kan. Ini orang cerita kat saya. Mimpi ni pula dia kononnya masuk ke alam bunian. Alam bunian. Dia cerita dia macam ni. Dia seronok sebab pasal bunian ni orang seronok kan. Sebab ramai nak tahu pasal bunian lah. Buku bunian ni ada kan. Dia cerita dia macam ni kan. Dia ni seorang aktif bersukan, lelaki lah. Sampai satu masa tu, dan petang-petang je dia nak balik tidur. Selepas asar. Balik tidur sampai satu masa, jom kita main futsal petang ni. Member panggil kan. Aku nak balik tidur lah. Kenapa kau tidur petang-petang kan? Malam tu pun balik tidur awal. Sebab apa tau? Dia bermulanya dia tidur, di mimpi dia masuk ke alam bunian. Dia cerita dia masuk mimpi tu, pergi berjalan dalam satu kampung yang suasana dia aman, tenang. Rupanya asalnya kampung tu tak ada apa-apa tau. Mimpi pertama. Mimpi kedua dia masuk lagi kampung yang sama. Nampak orang berjalan. Orang berjalan, orang pakai jubah. Cantik lah, baik macam Islamik lah kan. Nampak budak-budak pakai baju kurung semua, bertudung semua, jubah serba putih macam tu kan. Tapi makhluk-makhluk itu tidak menegur dia, tidak menyapa dia, walaupun dia bagi salam, dia buat je macam tu kan. Dia lalu lepas tu, Assalamualaikum pakcik. Pakcik tu macam tu je, sombong je. Mana macam tak nampak dia ke? Macam tak nampak dia. Tapi biar je kan. Tengok nampak dia tengok. Dia bagi salam tengok. Nampak lah. Dia senyum. Lagi. Datanglah seorang pakcik tu, anak ni dari mana? Ditegur kan. Sini selamat datang ke kampung ni. Dia seronok lepas tu. Dia terkejut tidur, dia tak sabar nak tidur pula esoknya, nak masuk ke alam tu. Dia punya cerita ni lah. Sampai kawan-kawan dia kata, kau ni kenapa? Kau cerita kat aku, apa yang menyebabkan kau nak tidur sangat ni? Kan? Kau ni aktif bersukan, malam badminton, siang main futsal kan? Kenapa tiba-tiba nak tidur sangat ni? Dia pun bercerita lah, aku sebenarnya nak masuk alam bunian. Itu tak tahulah. Permintaan dia ke apa ke. Sebab apa tau? Setiap kali dia tidur, dia mimpikan masuk alam bunian. Dia termimpi masuk alam bunian. Dia jumpa orang ni, dia pergi makan dengan orang ni. Seronok tau, rasa nak tidur kat sana. Kawan dia tu pula bukan kosong tau. Maknanya dia orang tahu juga benda-benda macam ni. Dia pun terkejut. Jadi engkau setiap kali kau tidur, kau mimpi, engkau tak sesuai lah benda macam ni. Bunian takkan buat macam tu tau. Dia kata seolah-olah macam merosakkan diri orang tu, paksa tidur untuk masuk ke alam tu. Lepas tu dia bagi pesan, kau cuba baca ayat ni. Baca ayat-ayat sekian-sekian lah. Saya pun tak tahu dia baca ayat apa. Sebelum tidur, baca ayat ini sekian-sekian. Dan dia tidur, dia baca ayat tu. Dia tak mimpi dah. Tak mimpi dah selepas tu? Tak ada?
Tak ada. Dia mimpi lagi, tapi mimpi benda lain lah. Dia tak ada mimpi lagi dah. Sampai satu masa aku rindunya ke kampung tu. Dia berhenti membaca ayat tu pada satu malam. Dan memang betul bila dia berhenti, dia dikembali ke alam tu, jalan kampung tu semua. Tetapi pakcik-pakcik yang berjubah-jubah tu semua dah berubah. Jadi maksudnya? Bukan lagi berjubah, semua bertaring, muka hodoh. Ada yang cacat semua. Tak ada jubah-jubah. Yang jubah putih tu dah jadi jubah lusuh. Habis kat koyak semua tu, bertaring panjang. Tengok dia masuk tu, macam tu kan. Ini bukan bunyian ni. Dia dah panik. Dia cepat sedarkan aku. Sampai dia terjaga. Selepas tu dia jumpa kawan dia, betul lah, aku dah kena main dengan jin lah dalam mimpi. Sampai kan satu masa setiap malam dia baca doa tu. Dan kita kena ingat tau, Rasulullah sendiri cakap kan, kita kena baca surah Ayatul Kursi sebelum tidur. Dan paling teruk kalau gangguan tu datang lagi, kita bacalah 3 kul. Itu salah satu nasihat ya, untuk mengelakkan perkara itu terjadi. Baik. Alhamdulillah, maknanya ada perkongsian, ada juga petua yang boleh dikongsikan dengan kita bersama dengan bersama dengan kita punya viewers kan. Okey, Cik Saidi, mungkin kita akan berehat seketika. Ya. Kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali ke podcast Rumah Seram episod kedua. Kali ni sebelum kita mengakhiri episod kita kali ni, saya terfikir sebab memandangkan kita banyak cerita tentang pengalaman seram lah. Pengalaman seram dan juga pengalaman ditindih, mimpi. Mungkin ada tak Cik Saidi petua-petua ataupun amalan-amalan yang kita sepatutnya buat waktu tidur ataupun cuba elakkan benda-benda ni daripada berlaku? Sebab saya selalu kena tindih. saya sentiasa diganggu. Jadi saya pun bertanyalah kepada orang yang lebih tahu tentang perkara-perkara macam ni kan. Macam abang-abang saya, arwah ayah saya yang juga guru agama. Dia pernah cakap kan, Nabi juga menyarankan kita agar tidur mengiring tau. Okey, kan? Betul. Ada sebab kan, kena tidur mengiring supaya kita penghadaman kita lepas makan kan. Ini salah satu. Biasa kita tidur sebelah kanan kan, mengiring sebelah kanan kan. Itu salah satu untuk mengelakkan juga diganggu benda-benda macam tu. Andai kata kita tertidur terlampau penat, tak sedar, tak mengiring ke apa ke, ingat satu je, baca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi untuk elakkan diri kita sebagai peninding. Kalau tak ingat juga, kaki kanan, kaki kiri, kalau tidur menegak macam ni kan, berbaring macam ni, kaki kanan, kaki kiri bersilang. Bersilang. Saya pernah dengar yang tu. Pernah dengar kan? Bersilang macam tu dan niat dengan nama Allah, kata pasang lam alif. Lam alif putih ataupun lam alif apa. Sebab zaman dahulu kan berperang tau. Fisabilillah kan, dia ada satu huruf baju zirah-zirah perang, dia ada kalimah-kalimah kan. Ada kalimah lam alif tau. Itu sebagai pendinding. Itu petua orang lama. Saya cuba ceritakan balik lah. Jadi dah satu lagi juga, kepada orang-orang macam rumah-rumah kampung kan ada tiang seri kan. Tiang yang dekat tengah tu. Tiang seri, biasa tiang seri dia daripada cengal. Tiang yang keras lah, kayu keras. Jangan tidur kepala dekat dengan tiang seri. Maksudnya jangan tidur berdekatan dengan tiang seri tu. Macam ni kita tidur kan, tiang seri kan kepala. Jangan tidur macam ni. Kira mengiring tak apalah kan. Kalau boleh elakkan kepala kita dekat tiang seri. Saya tak tahu benda tu. Saya tak tahu sehinggalah saya kena. Saya kena. Dan saya pernah dengar satu komentar dari pelakon dan juga jurusilat. Dipanggil Wak Didi. Kalau kena Wak Didi tu, dia tu guru silat dan juga pelakon. Kalau kena dia pernah berlakon Keris Hitam Bersepuh Emas. Yes. Rozaidi. Famous cerita tu. Yes. Dia pernah dicerita. Dia tak percaya juga asalnya. Dia kata bila dia kena tindih baru dia percaya. Tuan rumah dah cakap, nanti tidur kepala jangan duduk dekat macam dekat tiang ni. Itu antara sebabnya kita kena dengar jugalah nasihat orang-orang lama. Betul. Sebab dia orang lebih makan garam dengan kita tau. Betul. Kalau kita ni orang baru ni, kalau boleh dengarlah nasihat. Itu salah satunya lah. Itu pantang larangnya, insya-Allah kita akan terhindar. Yang penting kita kena baca Ayatul Kursi lah. Ayatul Kursi tu penting lah. Itu paling kuat, itu paling strong kita kan.
Okey, pada penonton sekalian, jangan lupa sebelum kita akhiri podcast kita pada kali ini, pada episod kedua ni, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rumah Seram. Korang tekan butang subscribe dan juga support kita orang untuk kita terus berkongsi kisah-kisah menarik yang akan datang. Okey Cik Adi, kita akhiri episod kita pada kali ini. Ya. Dan ingatlah pesan-pesan tu. Kita ni budak-budak lagi. Kita dengarlah nasihat orang lama. Jangan lupa teruskan sokong kami di podcast Rumah Seram.